Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami daripada kumpulan 3 ingin membentangkan tajuk yang berkaitan Revolusi High-Tech Computer Corporation (HTC). Sebelum memulakan sesi pembentangan, izinkan saya untuk memperkenalkan ahli kumpulan terlebih dahulu. Ahli kumpulan 3 terdiri daripada Rifki, Ikhwan, Fadli, Firas, Arif, Hakim. Kemudian diwakili oleh saya sendiri, Rohaizat, Syahmi, Akilah, Aziman, Alif dan Nazmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firas Fauzan. Saya akan membentangkan tentang sejarah ringkas HTC ini. Yang pertama sekali ialah apakah itu HTC ini? HTC ini bermaksud High Tech Computer Corporation, iaitu ia sebuah syarikat teknologi antarabangsa yang berpusat di Taiwan. Syarikat ini dia bermula pada 1997, iaitu pengasasnya ialah Cher Wang. Kemudian pada awalnya HTC ini dia hanya mengeluarkan komputer riba, tapi setelah tahun 2002 HTC mula mengeluarkan phone budak alih berasaskan Windows Mobile. Seterusnya, adakah anda tahu bahawa HTC ini ialah peneraju terawal dalam pembangunan telefon pintar yang mula-mulanya berasaskan oleh Windows Mobile dan kemudian mereka beralih kepada Android. Kemudian setelah bertahun-tahun barulah datangnya industri telefon pintar lain seperti Samsung, Apple, Huawei dan jenama lain. Kemudian HTC telah membuka haluan mereka dan melabur ke dalam bidang teknologi realiti maya iaitu VR. Kemudian sehingga ke hari ini HTC telah memfokuskan hanya pembangunan teknologi VR dan realiti campuran sebagai ahli syarikat mereka pada masa hadapan. Kita teruskan pembentangan pada hari ini dengan revolusi logo. Jadi kita tengok pada peringkat yang pertama, iaitu pada tahun 1997, kita dapat lihat tulisan HTC pada logo dengan ditulis dengan berwarna merah dan juga anak panah yang menyerong ke atas berwarna biru. Ini mencerminkan semangat pertumbuhan dan juga inovasi syarikat sebagai pengeluar peranti teknologi tinggi. Jadi pada peringkat seterusnya, iaitu pada tahun 2006, kita dapat lihat ada dua logo anak panah berwarna hijau dan kelabu yang telah mengapit bentuk oval, teks HTC yang ditulis dengan huruf kecil dengan font yang ramping dan minimalis. Ini mencerminkan peralihan HTC menjadi satu jenama peranti budak alih yang lebih berfokus pada reka bentuk, elegan dan berteknologi tinggi. Seterusnya kita teruskan pada peringkat yang terakhir, iaitu pada tahun 2008 sehingga kini. Kita dapat lihat tulisan HTC yang ditulis dengan huruf kecil dan berwarna hijau muda. Warna hijau melambangkan pertumbuhan dan keseimbangan selaras dengan usaha HTC untuk menampilkan dirinya sebagai peneraju dalam inovasi teknologi pengguna, terutamanya dalam bidang telefon pintar dan realiti maya. Rekaan logo ini secara langsung telah mencipta kesan mesra, moden dan inovatif. Baiklah, seterusnya saya akan meneruskan pembentangan berkenaan dengan perkembangan reka bentuk laman web HTC. Pada peringkat awal, laman web syarikat HTC direka dengan menggunakan warna kelabu dan hijau yang melambangkan identiti korporat mereka. Sebagaimana yang telah dibentangkan pada awal tadi, berkenaan dengan logo pada tahun 2000 tersebut, kita dapati bahawa mereka telah mengubah suai logo baharu dengan kombinasi warna kelabu dan hijau. Dari segi reka bentuk, laman web ini kelihatan sangat asas dan sederhana, di mana ia dipenuhi dengan teks dan pautan-pautan kecil. Selain itu, tipografi yang digunakan juga tidak begitu menonjol dan hierarki teks kurang jelas, sekaligus menyukarkan pengguna untuk membezakan antara maklumat penting dan maklumat sokongan. Di samping itu, penggunaan elemen grafik dalam laman tersebut adalah sangat minimum. Ini menunjukkan bahawa HTC lebih memberikan fokus kepada fungsi laman web berbanding aspek estetika atau reka bentuk visual yang menarik. Hal ini juga disebabkan oleh kerana keterbatasan teknologi pada masa itu, terutamanya dari segi paparan skrin yang terhad serta kelajuan internet yang perlahan. Justru keutamaan syarikat pada masa itu adalah untuk memastikan laman web berfungsi dengan lebih baik dan mudah diakses oleh pengguna, walaupun ia kurang menarik dari sudut reka bentuk moden. Seiring dengan perkembangan teknologi, pada tahun 2010, reka bentuk laman web HTC telah mengalami perubahan yang sangat ketara. Mereka telah mengubah reka bentuk ke arah yang lebih moden dan visual yang lebih menarik. Pada fasa ini, gambar telefon pintar bersaiz besar dan berdefinisi tinggi menjadi fokus utama pada halaman utama laman web tersebut. Sebagaimana yang telah kita lihat pada slide ini, ada telefon pintar yang bersaiz besar. Seterusnya, penggunaan latar belakang cerah, terutamanya berwarna putih, memberikan rupa yang lebih bersih, segar dan mesra pengguna. Di samping tipografi yang digunakan juga telah diperbaiki dengan saiz yang lebih besar dan kemas, sekaligus berjaya menarik perhatian pengguna terhadap maklumat penting. Bukan itu sahaja, laman web ini juga turut menampilkan grafik berkualiti tinggi
serta animasi ringan yang berfungsi untuk meningkatkan pengalaman pengguna secara keseluruhan. Kesannya, laman web HTC kini bukan sahaja lebih berfungsi dengan baik, malah juga lebih menarik dan selesa untuk dilayari. Dalam perkembangan seterusnya, bermula pada tahun 2020, laman web HTC menampilkan reka bentuk yang lebih minimalis dan moden. Pendekatan ini menekankan penggunaan ruang kosong secara efektif bagi mewujudkan susun atur yang lebih teratur dan memberi fokus kepada kandungan utama. Selain itu, animasi halus dan elemen interaktif turut diperkenalkan bagi meningkatkan daya tarikan laman dan memberikan pengalaman melayari yang lebih lancar. Tambahan pula, reka bentuk laman web ini telah dioptimumkan menjadi responsif, membolehkan ia berfungsi dengan baik di pelbagai peranti mudah alih seperti telefon pintar dan tablet. Dalam aspek visual pula, grafik yang digunakan bukan sahaja berfungsi untuk mempercantikkan laman, malah lebih mengutamakan pengalaman pengguna dan menggambarkan gaya hidup yang dibawa oleh jenama HTC tersebut. Pendekatan ini menjadikan laman web HTC lebih relevan, menarik dan memenuhi keperluan pengguna pada masa kini. Justru pada topik ini berkenaan dengan perkembangan laman web, evolusi reka bentuk laman web HTC jelas menunjukkan perubahan yang seiring dengan perkembangan teknologi dan keperluan pengguna. Ini dapat dilihat apabila teknologi semakin maju, laman web HTC beralih ke reka bentuk yang lebih moden dan visual menarik, penggunaan grafik berkualiti tinggi serta tipografi yang kemas dan menonjol. Perjalanan ini membuktikan komitmen HTC dalam memastikan laman web mereka sentiasa relevan, mesra pengguna dan memenuhi jangkaan pasaran semasa. Sekian daripada saya. Jadi baiklah, untuk bahagian produk HTC akan dibentangkan oleh saya. Pada peringkat permulaan, HTC ini bermula sebagai pengeluar Original Equipment Manufacturer ataupun OEM, di mana HTC tidak mengeluarkan produk-produk di bawah jenamanya, namun dia akan mengeluarkan produk-produk untuk syarikat-syarikat lain. Sebagai contohnya, syarikat Windows. Pada tahun 2008, HTC melancarkan telefon Android komersial pertamanya, iaitu HTC Gleam ataupun T-Mobile G1. Ia merupakan telefon pintar dengan teknologi papan kekunci serta trackball. Pada tahun 2009 pula, HTC melancarkan dua produknya, iaitu HTC Magic dan juga HTC Hero. HTC Magic ni merupakan telefon pintar pertama daripada HTC tanpa papan kekunci, manakala HTC Hero merupakan telefon pertama mereka yang memperkenalkan teknologi HTC Sense. Seterusnya, pada tahun 2010 merupakan zaman kegemilangan syarikat HTC, di mana mereka telah mengeluarkan dua produk, iaitu HTC Desire dan juga HTC Evo 4G. HTC Evo 4G ini merupakan telefon pertama dengan sokongan 4G di Amerika Syarikat. Namun pada tahun 2011 hingga tahun 2012, syarikat HTC ini mulai tenggelam akibat dominasi oleh syarikat Samsung ketika itu dengan pengeluaran produknya iaitu Galaxy S. Walaupun syarikat HTC telah mengeluarkan dua produknya iaitu HTC Sensation dan juga One X. Baiklah, perkembangan produk HTC seterusnya ialah pada tahun 2013 di mana HTC One M7 dilancarkan. Di mana telefon pintar ini diperkenalkan dengan reka bentuk aluminium, teknologi bunyi boom sound serta kamera ultra pixel, di mana kamera ultra pixel ini lebih baik dan juga lebih jelas daripada teknologi kamera-kamera sebelumnya. Seterusnya pada tahun 2014, HTC melancarkan HTC One M8 di mana ia memberi penambahan pada teknologi dua kamera, namun isi perisiannya masih sama seperti edisi sebelumnya. Pada tahun 2015, HTC memperkenalkan dua produk iaitu HTC One M9 namun gagal mencetak impak. Produk seterusnya diperkenalkan pada tahun sama ialah HTC One A9. Ia juga gagal memberi impak kerana dikritik menyerupai iPhone. Pada tahun 2016, HTC mengeluarkan produk HTC 10. Ia merupakan telefon yang berkualiti tetapi masih kurang sambutan daripada pasaran. Hal ini boleh dikatakan kerana ketika itu pasaran telefon pintar telah mula dikuasai oleh iPhone dan juga Samsung. Pada tahun 2017, HTC memperkenalkan HTC U11. Ia merupakan telefon pintar pertama daripada HTC yang memperkenalkan teknologi EdgeSense, di mana selain pada menekan pada skrin, pengguna boleh tekan pada bahagian bingkai untuk kawalan telefon. Pada tahun 2018, HTC memperkenalkan HTC U12 Plus
Ia merupakan flagship terakhir daripada HTC sebelum diambil alih oleh Google. Kini, syarikat HTC tidak mengeluarkan mana-mana telefon pintar. Ia lebih fokus pada realiti maya ataupun Vive seperti teknologi VR dan juga AR. Sekian, terima kasih daripada saya. Kemudian, saya akan membentangkan tentang cara pengiklanan yang HTC gunakan. Yang pertama, pada tahun 2009, iklan yang pertama ialah Quietly Brilliant, iaitu ialah sebuah kempen di mana ia menekankan kekuatan inovasi secara senyap-senyap. Dengan cara ini, HTC dapat mengatasi semua jenama-jenama besar dengan pendekatan yang lebih rendah hati ini. Pada kempen ini juga, mereka menampilkan pelbagai produk seperti HTC Touch Diamond dan HTC Touch Pro. Kemudian pada tahun 2011, mereka melancarkan satu lagi kempen iaitu The First Ever Phone That Gets You. Tahun ni, HTC dia memperkenalkan kempen ni dengan untuk menekankan pengeluaran pengguna dan bagaimana telefon HTC ini disesuaikan untuk keperluan individu. Seterusnya, pada tahun 2013, mereka melancarkan satu kempen yang bernama Here's to Change dengan adanya Robert Downey Jr. iaitu pelakon Iron Man. Kempen ini dilaksanakan untuk mendapatkan tumpuan kepada inovasi dan perubahan dengan cara pengguna dapat berinteraksi dengan teknologi. Kemudian, iklan ini dapat perhatian kerana ia menggunakan Robert Downey Jr. dan mereka dapat banyak perhatian media, tetapi ia tidak berjaya untuk menghasilkan jualan yang lebih banyak. Kemudian pada tahun 2014, HTC melancarkan satu lagi kempen iaitu HTC One yang menunjukkan reka bentuk yang premium dan kualiti telefon pintar mereka. Ia memfokuskan HTC One MB iaitu sebuah telefon baru mereka dengan ciri-ciri seperti kamera duo dan yang membolehkan efek kesan 3D. Selepas itu, pada tahun 2015, HTC melancarkan satu iklan iaitu One Life di mana mereka mempromosikan produk terbaru mereka iaitu HTC One M9. Mereka berkata bahawa peranti ini akan membantu para pengguna dalam hal komunikasi, hiburan dan kreativiti mereka. Pada tahun 2017 pula, HTC mengeluarkan produk realiti maya iaitu yang bernama Vive Reality. Mereka menunjukkan dua produk terbaru mereka iaitu HTC Vive dan Vive Pro. Di sini kita dapat melihat bahawa HTC mula beralih kepada teknologi realiti maya daripada teknologi telefon bimbit. Pada tahun 2020, Vive Pro 2 mula diperkenalkan kepada satu dunia iaitu ia menunjukkan realiti maya yang lebih profesional untuk pecinta hiburan. Seterusnya, pada tahun 2021 iaitu produk mereka Vive Focus 3 mula diperkenalkan iaitu ia menunjukkan betapa canggihnya teknologi realiti maya dan boleh diaplikasikan dalam dunia pekerjaan profesional. Jadi mereka meyakinkan para pengguna bahawa produk ini dapat digunakan dalam latihan profesional dan aplikasi dalam industri untuk mereka dapat menjimatkan kos dan keselamatan para pekerja. Selain itu, HTC juga merupakan salah satu jenama yang pertama menggunakan aluminium unibody. Mereka menggunakan material ini pada HTC One M7. Gaya reka bentuk produk ini lebih elegan dan lebih ergonomik hingga menjadikan satu standard baru dalam telefon bimbit yang premium. Akan tetapi, material ini mempunyai kelebihan dan kekurangan. Antara kelebihannya ialah ia kuat, ringan dan juga tahan asap. Tetapi antara kekurangan material aluminium unibody ini ialah yang pertama, ia mungkin mengganggu signal radio daripada komunikasi kita. Ia bermaksud bahawa ketika kita dalam komunikasi, ia mungkin akan melemahkan signal radio kita, signal radio telefon bimbit kita. Kemudian, aluminium ini juga tidak serap impak, di mana jika telefon ini terjatuh, ia akan direct efek pada kita punya peranti dan ia akan menyebabkan kita punya telefon bimbit akan mudah rosak. Seterusnya ialah identiti visual yang konsisten. HTC menggunakan warna hijau neon dan juga font sans serif untuk mudah dikenali. HTC mengekalkan identiti visual yang konsisten melalui penggunaan warna hijau neon yang terang dari kebentuk font jenis sans serif yang moden dan bersih. Gabungan ini menjadikan jenama HTC mudah dikenali serta menyerlah di pasaran yang penuh persaingan. Di samping itu, promosi yang menonjolkan estetik lebih daripada fungsi semata-mata. Strategi pemasaran HTC lebih tertumpu kepada nilai estetika produk seperti reka bentuk yang bergaya, kemasan premium dan juga visual yang menarik, berbanding hanya menekankan spesifikasi teknikal. Pendekatan ini membantu meletakkan HTC sebagai jenama berimej moden dan eksklusif.
Seterusnya ialah diterima positif oleh komuniti teknologi. HTC sering menang anugerah reka bentuk seperti Red Dot dan juga IF Design. Kejayaan HTC dalam menghasilkan reka bentuk inovatif dan menarik telah diiktiraf di peringkat antarabangsa. Ini membuktikan bahawa pendekatan reka bentuk mereka bukan sahaja menarik dari segi visual, tetapi juga berkualiti tinggi dari sudut profesional. Bukan itu sahaja, HTC juga dipuji oleh reviewer global kerana pengalaman visual dan sentuhan reka bentuk. HTC sering menerima pujian daripada pengulas teknologi global, terutama berkaitan pengalaman pengguna yang menyeronokkan dari segi paparan visual, kemasan premium serta keselesaan semasa memegang peranti. Faktor-faktor ini menjadikan HTC menonjol dalam kalangan jenama Android.